Kalau kita bersangka baik, kita berfikiran yang baik, Allah akan jemput tepat. Kadang-kadang satu, kalau orang yang berfikiran positif, dia akan rasa tepat. Kadang-kadang kita ada juga, bila kita nak diuji kan, kita nak buat benda baik. Kena ingat nak buat benda baik, nak pergi tempat baik kan. Kadang-kadang kita nak pergi, kita rasa macam, apa panggilah minit ni? Apa rasa kelang kabut ni? Ambil masa Zat, take a moment, relax, bagi tenang, bersangka baik. Mungkin ni Allah nak bagi yang terbaik untuk go. Itu je. Kalau saya macam tu. Saya nak main ni, sekarang ni saya dekat Saudi 50-50 sebenarnya waktu saya nak main hari tu. Yalah, nak ibadah yang pertama lah. Lepas tu nak ada urusan kerja. Cuma urusan kerja tu ada optional. Sama ada urus daripada Malaysia, boleh main daripada sini, boleh banyak cara. Cuma saya ada 50-50. Cuma 50-50, 2 hari sebelum saya main sini, malam tu ada 50-50, terus saya beli tiket, redah jalan. Sebab bila kita ada kecenderungan tu, gerak je, betul. InsyaAllah kalau kita gerak je, yang tu yang terbaik. Cuma janganlah, maksudnya bila nak gerak tu, Sekejap jangan semua pakat buka app, beli tiket macam dah. Bagilah ada preparation. Saya cerita ni dengan condition saya yang saya dah ada plan. Kalau saya main, saya duduk di mana, pengurusannya macam mana, apa flow dia. Tu kalau saya tiba akak pergi dengan mak, dan mak saudara, duit pun cukup-cukup, masjid pun agak jauh, tapi semangat, Masya Allah. Betul. Dia bila konsep ni, umrah ni, VIP ke, ekonomi ke, itu saya cerita tadi, itu level kita punya kemampuan diri. Ada orang kadang-kadang dia kata dia nak pergi umrah, tapi memang dia level dia package yang dia kata tak boleh, dia nak pergi dah sangat-sangat, tapi tak nak bayar hotel yang dekat tu dia tak mampu. Dia dah habis invest dia adalah hotel yang belakang, tapi hotel yang belakang tu adalah investment dia yang habis dah. Go, tak ada masalah. Jalan banyak ke, jalan sikit ke, tu atas kita. Cuma kena ingat, kalau hotel jauh, ni saya nak contoh konsep hotel jauh. Contoh macam saya nak main DIY pun jauh, sekarang pun jauh ni, perjalanan pergi ke masjid ulang-alik hari-hari, lagilah banyak pahala, sebab banyak pergerakan. Cuma dia, orang kata apa, perbezaan tu dari segi diri kita, dari segi kemampuan, dan dari segi usaha. Tak semestinya hotel 5 star tu pahala lagi banyak. Tu dari segi nak meredakan dengan kemampuan kita ada, dengan emosi kita ada, tu nak segi meredakan. Kalau mampu yang hujung, main yang hujung, tak ada masalah.